Rupa-rupanya awak sok dadah dekat sini je. Banyak pula tu. Ni bukan barang saya, cik. Sumpah, saya tak tahu apa-apa. Apa pula awak tak tahu? Ni barang awak ni. Saya jumpa dalam bonet kereta awak ni. Tuan, betul lah info yang kita dapat. Ini dah kes berat ni. Habis macam mana ni sekarang? Kalau disabitkan kesalahan, awak boleh dihukum gantung sampai mati tau. Awak nak tak? Ngaku je lah. Jangan tangan saya, cik. Cik, sumpah saya tak tahu apa-apa, cik. Tolonglah saya. Cik, saya Melayu ke, cik? Tolonglah, jangan tangan saya, cik. Jadi, lepaskan. Pintas kereta tu cepat! Cepat! Berhenti! Ya Allah, mahal pula ni. Berhenti! Saya cakap berhenti! Polis! Berhenti! Berhenti! Ya Allah, apa hal ni? Polis ni tahan aku ni. Saya Inspektor Amri dari Jabatan Narkotik. Tolong bagi kerjasama, cik. Sila keluar. Apa salah saya, cik? Saya tak ada salah apa-apa pun. Saya dapat maklumat awak bawa dadah dalam kereta ni. Mana ada? Mana saya bawa dadah? Sila keluar, cik. Kami nak periksa. Mana ada saya bawa dadah dalam kereta ni, Tuan? Nanti. Jadi, cek dah. Tak dengar, cik. Jadi, awak dah habis cek belum? Dah, Tuan. Sekarang awak pergi cek bonet kereta dia. Apa benda ni? Oh, rupa-rupanya awak sok dadah dekat sini je. Banyak pula tu. Ni bukan barang saya, cik. Sumpah, saya tak tahu apa-apa. Apa pula awak tak tahu? Ni barang awak ni. Saya jumpa dalam bonet kereta awak ni. Tuan, betul lah info yang kita dapat. Ini dah kes berat ni. Habis macam mana ni sekarang? Kalau disabitkan kesalahan, awak boleh dihukum gantung sampai mati tau. Awak nak tak? Ngaku je lah. Jangan tangan saya, cik. Cik, sumpah saya tak tahu apa-apa, cik. Tolonglah saya. Cik, saya Melayu ke, cik? Tolonglah, jangan tangan saya, cik. Jadi, lepaskan. Selesai juga kerja kita malam ni, Di. Nasib baik kita selamat. Boleh pula polis pondia lalu kawasan tu. Nasib baik mereka kat seberang jalan tadi. Kan aku dah cakap, jangan panik bila nampak polis. Yang kau gelabah sangat ni dah kenapa?
Tahu tak panik? Risau tak kalau kantoi. Aku dah serik dah masuk lokap 5 tahun tahu tak. Aku tidur dalam penjara. Itu dulu. Sekarang aku ada. Kau jangan takut. Bro, nak hidup dekat KL ni kena berani tau. Kau tengok macam aku. Relax je. Aku belum pernah lagi kena tangkap dengan polis tau. Apa? Ha? Kau kena tahan polis sebab polis jumpa dadah dalam kereta? Astaghfirullahalazim. Habis tu macam mana? Hei, macam-macam lah. Macam ni Johan. Besok kau datang rumah abang pukul 12.30 hari. Kalau betul ini kerja polis, abang tahulah nak buat apa. Baik bang. Tapi abang jangan kecoh-kecoh ha. Rahsiakan hal ni dulu. Ni antara kita je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tak boleh jadi ni. Tak pasal-pasal saja adik aku jadi mangsa. Ingat ya semua. Awak semua faham kan? Faham tuan. Sebarang kemusykilan sila update dengan saya. Ya? Baik. Terima kasih. Saya baru sahaja semak laporan minggu lepas tentang situasi dalam daerah IPD kita. Kes-kes jenayah nampak ada turun naik. Tapi kita semua tak boleh leka. Unit MPV dan URB kena sentiasa pantau 24 jam bergilir-gilir. Sebab ini adalah arahan dari pihak atasan. Faham tuan? Sebab tu saya rasa kita juga yang kena keluar sendiri pergi pantau di setiap lokasi. Dan saya percaya kerjasama daripada orang ramai dan juga unit yang terlibat, indeks jenayah akan menurun. Ada satu lagi hal yang merisaukan kita sekarang ni. Kemarin pihak IPD kita terima laporan kes seorang lelaki yang menjadi mangsa oleh 2 orang lelaki yang disyaki menyamar sebagai pegawai polis. Oh, kes tu saya tahu tuan. Tapi saya ragu-ragulah dengan kes tu tuan. Kenapa Sarah? Awak tak percaya ke dengan laporan yang dibuat oleh mangsa? Tak, bukan saya tak percaya. Cuma saya risau kalau 2 suspek itu sebenarnya adalah polis. Sebab sebelum ni kan benda macam ni pernah berlaku. Betul juga. Mana kita nak tahu kan? Memang tak mustahil lah tuan. Saya harap tidaklah. Tapi kalau betul, tindakan yang sangat tegas akan diambil. Pihak kita takkan berkompromi dengan mana-mana anggota atau pegawai yang menyalahgunakan kuasa, okey? Ingat, kita ada jabatan integriti. Yes. Hello guys. Okey, ni saya ada satu berita tau. Saya nak share dengan korang pasal scam ni. Dah banyak dah orang yang kena scam. Scam ni ada macam-macam jenis scam. Ada yang menyamar jadi polis dan macam-macam lagi lah. Saya adalah terbaca berita tentang 2 lelaki suspek ni. Kononnya lah polis menyamar. Tapi saya tak percaya guys. Saya tak percaya. Ini bukan polis menyamar ni. Tapi memang betul-betul polis. Polis. Standard lah. Mana nak mengaku orang sendiri yang terlibat. Tentang 2 lelaki suspek ni. Kononnya lah polis menyamar.
Tapi saya tak percaya guys. Saya tak percaya. Ini bukan polis menyamar ni. Tapi memang betul-betul polis.